Tengok gambar-gambar staf lama. Gambar salam. Kenangan. Kenangan. Ni dalam ni ramai-ramai semua dah tak ada. So, Wadebet ada kat sini? Ini tak ada. Tak ada Ini dia kata tak ada. Bos Ijan. Okey, Wak belum habis cakap lagi. Wak, Tinggal bos. okey, lori ni keluar. Wak dah kerja belum? Dah. Dah Dah kerja. Wak kerja dengan Bos Ijan berapa lama dah? Dah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. So, boleh ceritakan sikit pengalaman Wak kerja dekat Bos Ijan daripada dalam masa 2 tahun setengah tu? Dalam 2 tahun setengah tu. Daripada starting kerja? Daripada starting kerja. Yes. Pengalaman kerja. Mula-mula kita masuk kedai perabotan. Ingatkan tak banyak kerja. Rupanya banyak kerja, macam-macam kerja kita boleh buat. Kan? Macam servis ke ataupun repair yang sikit-sikit tu, kita boleh buat lah. Kan? Kerja ni memang banyak. Tapi kerja nak kena kental lah. Kena kental Kena kental, jiwa kena kental. Bos Ijan macam ni orangnya? Bos okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dari segi pembayaran gaji ke OT ke, memang perfect. So, Wak tahu tak Wak kat mana sekarang ni? Sekarang kita berada di Rumah Jati Bos Ijan. Apa yang bestnya pasal Rumah Jati? Boleh Wak cerita sikit? Bestnya pasal Rumah Jati ni adalah untuk customer Bos Ijan lah. Customer-customer lama yang ada VVIP card. Ini untuk siapa semua? Untuk customer kan? Untuk customer. So, Wak, kata-kata untuk customer? Kata-kata untuk customer. Apa Macam mana nak rasa? Terima kasih. Terima kasih pada customer Bos Ijan lah. Kerana support Bos Ijan, beli perabot dengan Bos Ijan kan. Jadi inilah yang customer dapat. Menikmati Menikmati kampung suasana. berada di dalam Rumah Jati. Bukannya Wadebet je, orang lama. Kita punya, ni pun orang lama juga. Ni pun orang lama. So, ni yang banyak membantu display daripada dulu sampai sekarang. Okey tak Bos Ijan macam mana? Okey, memang okey. Masuk kerja dari berapa pintu? Berapa pintu? Lagi satu. Dari kedai banyak pintu bos.